Ok guys, jom kita pasang. Sebelum kita pasang penyangkut ni nanti, kita kena ukur sikit lah dekat mana penyangkut ini kita nak pasang dekat atas tu nanti. Kita ukur sikit. Untuk pasang ni lah, untuk pasang penyangkut ni. So aku nak buat macam ni, jadi aku kena ukur daripada ujung sini sampai ujung sini lebih kurang dalam 1 kaki. 1 kaki. Okey, kena ukur daripada sini. Okey, nampak tu. Ini ukuran lah. Dekat sini lah yang aku kena pasang. Aku kena pasang penyangkut tu tadi. Ukur 1 kaki. Macam ni lah aku tunjuk tadi. Cangkuk ni ada 2 lubang kan. Lubang ni untuk korang masuk. Nampak? Untuk masukkan screwdriver. Untuk pusingkan skru kat dalam. Satu lagi menyangkut nak pasang kat sana. So aku akan ukur. Aku akan ukur dari sini ke sana lah. So ukuran dia aku akan nak letak benda ni dekat sini nanti. Sampai ke sini. Korang kena pastikan yang tiada sebarang tali merentasi antara batang yang atas kali ni nanti. So tali dia macam ni. Ini tali yang korang nak guna untuk tarik ataupun turunkan bidai ni nanti. Dan tak ada tali yang merentasi bidai ni.